Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Husnaidana binti Hasri Didi, wartawan Hostibis Tema. Bersiaran kali ini memenuhi jemputan ke Majlis Digital Utilisation Technology Awards peringkat negeri Terengganu tahun 2025 di Dewan Besar Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Marang Terengganu. Majlis ini dianjurkan bagi memberi pengiktirafan kepada sekolah dan murid yang aktif memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, merangkumi pelbagai kategori seperti penghasilan kandungan digital, inovasi, teknologi serta bidang robotik. Penganjuran majlis ini bukan sahaja mengiktiraf pencapaian murid, malah menggalakkan penggunaan teknologi secara kreatif, beretika dan berkesan selari dengan keperluan pendidikan masa kini. Penyertaan murid dalam pelbagai kategori yang dipertandingkan membuktikan bahawa teknologi mampu menjadi medium pembelajaran yang menyeronokkan serta mampu melahirkan murid yang berdaya saing dan berinovasi. Orang bercakap berkaitan dengan multitasking. Orang bercakap tentang problem solving. Orang bercakap tentang soft skill dan sebagainya. Tuan-tuan, terutama di sekolah dan pendidik, perlu gerakkan pelajar-pelajar kita ini supaya mereka sentiasa dalam kecanduan digital. Gerakan inilah perlu bersepadu untuk memastikan bahawa anak-anak kita memahami apakah itu yang dimaksudkan dengan jaminan, apakah yang dimaksudkan dengan ChatGPT, apakah yang dimaksud dengan Artificial Intelligence, AI, apakah yang dimaksudkan dengan rat digital, apakah yang dimaksudkan dunia tanpa sepadan. Jadi terletak pada bahu kita tuan-tuan dan puan, perlukan satu gerakan secara menyeluruh, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat PPD dan juga di peringkat jabatan. National Robothon Challenge kategori sekolah rendah, Naib Johan disandang oleh SK Tengku Mahmud Besut. Untuk itu dipersilakan Muhammad Rizky Nadim bin Muhammad Hafizi dan Amal Najam binti Zainuddin. Pertandingan video kreatif TVPSS individu kategori sekolah rendah tempat ketiga dimenangi oleh Nurul Husnaidana binti Hasrul Yadidi dari SK Tengku Mahmud. Naib Johan disandang oleh SK Tengku Mahmud Besut. Dipersilakan Aisyah Sarah binti Zulkifli, Amni Murshidah binti Azman, Nur Adabiah Maisara binti Haris Ashraf dan Nurul Husnaidana binti Hasrul Yadidi. Diharapkan anugerah ini dapat menjadi pemangkin semangat kepada semua murid untuk terus berkarya, berani mencuba perkara baharu dan menggunakan teknologi secara positif.
Sekian liputan kali ini daripada kami, tim Host TV Stema. Semoga berjumpa lagi. Bye!